bos. Hari-hari orang kata kita scammer. Scammer? Scammer apa benda tu? Reset dengan Vario tu lah rebate tu. Itu video dah keluar dah video. Minggu lepas dah keluar. 2 minggu lepas pun keluar. Kalau tak percaya dalam... saya tunjuk awak. Susah sangat customer sekarang ni. Dia orang tak percaya pula. Okay, saya tunjuk Mai, Alia. Saya tunjuk. Cash rebate 800. Saya sudah tulis depan Wario 160. Tak nampak ke? Video pun saya keluar. Minggu lepas saya keluar. 2 minggu lepas saya keluar. Bos tak cukup famous. Tak cukup famous. Alia, saya bagi tahu ramai customer dia masuk kedai, dia nak jumpa saya. Mana bos Steven? Macam mana cakap? Dia datang kedai jumpa bos sebab motor dia masalah. Nak baiki tu, baiki ni. Bukan nak beli motor pun. Tak. Customer masuk kedai. Dia masuk kedai, dia tengok dengan motor, dia kata, mana bos Steven? Mana bos Steven? Macam mana? Dia cari bos kali kedua sebab dia nak minta diskaun. You cubalah bujuk dengan customer. Diskaun saya bagi. Nampak? Diskaun ADV pun dah bagi. RSX 1,000 dah bagi. Tak cukup lagi Tak cukup lah tu sebab nak jumpa bos. Kalau dengan kita orang tak boleh nak minta diskaun. Paling penting, nampak? Kedai kita ada pusat servis. Jadi kalau customer tu dia beli motor dengan kedai motor yang tak ada pusat servis. Kalau motor ada masalah macam mana? Kena tanggung sendirilah. Itu saya cakap. Ada. Kepada mana? Kamera mari. Nampak? Pusat servis ni. Ini sangat penting. Jangan hasil minta diskaun. Siapa kedai tak ada untung macam mana? Dalam Kuantan, memang ada banyak kedai motor. Banyak kedai motor. Tapi bukan semua kedai motor ada. Kau nampak? Ini apa? Pusat servis. Kalau motor ada masalah, customer beli dengan awak. Macam mana? Kalau ada masalah, boleh cari kita balik je untuk claim warranty ke, nak servis ke, apa-apa problem. Kalau motor boleh direct in kita je. Dah tak payah fikirlah after sale tu. Itu saya cakap. Saya famous tu famous lah. Sikit-sikit lah. Sikit saja, tak banyak. Sebab customer dia datang kedai, memang nak jumpa saya, nak minta diskaun. Tapi semua kedai mesti nak untung punya. Tapi yang paling penting, kedai saya ada pusat servis. Jadi itu sebab kalau korang beli motor dengan kami, ataupun Alia, ataupun saya, motor ada masalah, kita akan tanggungjawab sepenuhnya. Ini kita berjanji. Betul ke tak betul, Alia? Betul. Ingatlah, ada pusat servis itu sangat penting. Kita jumpa nanti. Ada pusat servis. See you guys.